Sebarau. Trip hari ni kita berada di wetland Putrajaya. Masuk kali kedua aku repeat pot yang sama tapi game yang berbeza. Sebab hari ni kita tak nak mancing dekat tebing, kita nak pergi terus ke pulau yang ada dekat sini. Tapi sebelum tu sikit pengenalan pasal wetland Putrajaya ni guys. Selain daripada memancing, banyak lagi aktiviti lain yang korang boleh buat dekat sini sebenarnya. Antaranya korang boleh berkayak, naik pedal boat ataupun berbasikal. Nak berkelah santai-santai dengan family dekat tepi tebing ni pun tak ada masalah guys. Okey, jom kita berbalik pada misi asal kita hari ni. Trip hari ni macam biasa guys, aku pergi dengan abang aku lah. Benda pertama yang korang kena buat kalau nak mancing dekat atas pulau, pergi ke kaunter tiket dulu. Harga tiket untuk mancing dekat tebing dengan pulau memang berbeza tau. So korang boleh tengok dekat skrin yang aku tengah share sekarang ni. Lepas tu bawa tiket tu pergi ke kemah kayak untuk daftar nama. Dekat sini adalah beberapa detail yang korang kena isi lah. And then untuk korang yang tak pandai berkayak kan, jangan risau sebab dekat sini ada instruktor yang akan terangkan serba sedikit pasal kayak guys. Lepas tu apa lagi, dah boleh luncur ke pulau. Pemandangan pagi dekat sini kan memang cantik lah guys. Sambil berkayak, sambil layan view. Dah sampai dekat pulau, kita orang setting barang and then start memancing. Target utama hari ni, kita orang target sebarau. So nak tahu ada hasil ke tidak, jom layan video ni sampai habis. Tapi gilis sama. Bismillah. Strike. Sebarau. Alhamdulillah. Sebarau. Lama betul nak mujuk. Cantik. Sebarau saya curut. Tapi karen weh. Pendek cerita kan, aku malas lah nak edit video ni panjang-panjang. Selain daripada ketam yang aku dapat ni, aku dah strike sebarau seekor je man. Kita orang lepak sampai tengah hari je. Lepas tu dah malas dah nak mancing. Ikan memang tak nak buka mulut hari ni tau. Tapi tak apalah guys, ada rezeki hari lain kita repeat lagi, okay? Untuk video kali ni aku rasa tu je guys. Kalau korang nak datang dengan family korang untuk beriadah dekat sini, aku memang mengalukan lah. Okay guys, korang rasa mana lagi pot yang patut aku terjah selepas ni guys? Tinggalkan dekat ruangan komen. So jumpa korang next video. Ciao.